Alhamdulillah, setakat ini yang telah pun memberikan komitmen untuk menyumbang ialah Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang sudi memberi sumbangan peribadi RM20,000, dan juga Yang Berhormat Datuk Fahmi Fadil. Saya call dia kata walaupun dia Presiden KLFA, tapi ini sebab isu ini melibatkan pemain bola dan dia rasa okeylah, dia bersedia untuk memberikan sumbangan. Rasanya ramai dah tahu akan nasib malang yang menimpa para pemain bola sepak pasukan negeri Kedah, iaitu pasukan Kedah Darul Aman FC, KDA FC, apabila mereka tidak lagi menerima bayaran gaji sejak hampir setahun yang lalu. Hakikat tu nyata mengejutkan ramai pihak. Yelah, masa kan tidak. Rasanya semua tahu yang salah seorang dari ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terbabit pun bekas pemain bola juga. Malah bekas pemain kebangsaan pula tu. Tapi masalah ni tetap boleh berlaku dan tiada tindakan susulan yang dapat menjernihkan keadaan pun dilakukan olehnya. Yelah, apalah sangat boleh nak diharapkan dari seorang Adun yang minta pengundinya undi dan bagi dia menang dulu, baru dia umumkan manifestonya satu ketika dulu. Ya, Adun tu tak lain tak bukan ialah Adun Gurun si Badrul Bakhtiar lah. Ya, memang saya ada manifesto sendiri, tetapi manifesto itu akan terjadi apabila menangan berpihak kepada saya. Di antaranya apa dia boleh share sikit? Kedah undi dulu baru boleh manifesto. Surprise. Surprise. Memang Kedah ni akan berlaku kejutan. Malah Menteri Besar mereka Sanusi Makno yang juga merupakan Presiden Kesatuan Bola Sepak Kedah KFA pun dilihat lepas tangan begitu saja. Malah dia siap suruh SPRM yang bayarkan tunggakan gaji tu semua, sebab dia kata siasatan yang dilakukan SPRM ke atas KFA berkaitan isu rasuah menyebabkan penaja yang berminat menaja KDAFC menarik diri kerana bimbang terkait dalam isu berkenaan. Katanya orang bukan boleh faham beza KFA dan KDAFC. Mereka tahu pasukan bola je. Begitu je dia lepaskan ke tangan orang lain. Bagaimanapun di sebalik kemelut yang melanda ni, ada juga pihak yang dah tampil nak bantu kurangkan sikit beban pemain-pemain bola ni lah. Yelah, lagi-lagi umat Islam tak lama lagi nak sambut Hari Raya Aidilfitri. Kesian para pemain, lagi-lagi yang dah berkeluarga. Beberapa hari lalu, 3 badan bukan kerajaan NGO, iaitu Rangkaian Anak Darul Aman Malaysia RADA, Pertubuhan Sukarelawan Rakyat Aman Suara dan Persatuan Anak Darul Aman Malaysia ADAM telah tampil melancarkan tabung Aidilfitri pemain bola sepak Kedah bagi meringankan beban pasukan itu. Menurut Pengerusi RADA, Datuk Romli Ishak, kutipan tabung tu semua dah mencecah lebih RM40,000, termasuklah sumbangan peribadi daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sebanyak RM20,000 dan Datuk Fahmi Fazil sebanyak RM10,000. Alhamdulillah, setakat ini yang telah pun memberikan komitmen untuk menyumbang ialah Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang sudi memberi sumbangan peribadi RM20,000, dan juga Yang Berhormat Datuk Fahmi Fadil. Saya call dia kata walaupun dia Presiden KLFA, tapi ini sebab isu ini melibatkan pemain bola dan dia rasa okeylah, dia bersedia untuk memberikan sumbangan. Susulan tu juga, hari ini kita boleh tengok Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution sendiri hadir menyantuni dan memberi sumbangan raya tu terus kepada para pemain KDAFC. Jelas sungguh kegembiraan dan kelegaan yang terukir di wajah pemain-pemain tu semua. Selama ni, kita selalu dengar pemimpin pembangkang berteriak menyalahkan kerajaan persekutuan dan sebagainya. Macam-macam fitnah dan naratif mereka bawakan. Tapi hakikatnya, di negeri-negeri yang mereka takbir, banyak lagi permasalahan yang mereka sendiri tak dapat atasi dan tangani. Fokus mereka hanya untuk menghentam kerajaan persekutuan. Hari itu di Terengganu, mereka nak bagi bonus, nak bagi duit raya kat penjawat awam pun mereka kena tunggu dan minta dari federal. Kali ni, nasib pemain bola sepak negeri sendiri pun mereka lepas tangan begitu saja. Sampai menteri sendiri yang turun padang hulurkan bantuan. Nak harapkan wakil kerajaan negeri sendiri, entah sampai bila agaknya mereka perlu tunggu. Apa-apa pun, semoga Syawal ni memberi sinar baharu buat mereka semua. Hijau kuning lambang negeriku.